Dalam tempoh latihan ini, setiap peserta akan dilatih untuk menjadi seorang tentera, tidak kira apa latar belakang mereka sebelum ini. Sama ada seorang pelajar universiti, pekerja swasta atau penjawat awam, semua akan dilatih dengan standard ketenteraan yang sama. Latihan akan berlangsung secara sistematik, bermula dengan pengenalan kepada struktur dan etika tentera, latihan kawat yang membentuk disiplin, serta pembinaan stamina dan ketahanan mental melalui latihan fizikal berjadual. Selain itu, peserta juga akan diberi pendedahan kepada kemahiran medan seperti penggunaan senjata, teknik pertahanan diri serta latihan asas tempur. Ia bukan hanya mengenai kekuatan fizikal tetapi juga ketakasan minda dan kebolehan membuat keputusan di bawah tekanan. Semasa penghujung kursus, peserta akan menghadapi ujian praktikal, satu penilaian menyeluruh yang menentukan sama ada mereka benar-benar layak menyandang gelaran seorang prajurit sukarela. Jurulatih akan memerhati, menilai dan mengenal pasti mereka yang berpotensi memimpin kerana di medan sebenar, keberanian tidak cukup. Kebolehan memimpin dan bekerjasama adalah segalanya. Apabila kursus tamat, bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi jiwa dan minda juga telah ditempa. Mereka yang berjaya menamatkan latihan kini menjadi sebahagian daripada satu keluarga besar, anggota sah Regimen Askar Wataniah. Tugas mereka tidak tamat di sini. Setiap anggota Wataniah akan terus berlatih secara berkala, menyertai eksersis ketenteraan serta bersedia dipanggil berkhidmat apabila negara memerlukan. Mereka tidak menuntut ganjaran, tidak juga mengejar nama. Cukuplah dengan satu rasa tanggungjawab kepada tanah air. Askar Wataniah adalah lambang kesukarelaan yang paling tinggi. Mereka mungkin hanya tentera pada hujung minggu, tetapi semangat mereka tiada bezanya dengan anggota tetap. Mereka hadir dalam sunyi, berlatih dalam diam dan berkhidmat tanpa harap balasan. Merekalah simbol rakyat yang sanggup bangkit bila negara memanggil. Merekalah Askar Wataniah, pahlawan sukarela Malaysia.